Okey, dah siap. Block setting carburetor. Okey, dah siap ni. Sekejap lagi pasang baru test. Ada orang tanya, apa beza revolve standard, Boson, WeForce? Macam standard, orang cakap pakai standard lagi sedap sebab dia kosong kan revolve standard. Tapi kalau WeForce dia kan ada plate. Macam Boson tu sama, dia ada plate. Dia bukan apa, dia untuk sedut tu kuat tau. Macam saya cakap lah, 14 block tu, dia ada tempat kita kena sempit. Dia tak boleh straight semua. Bila straight semua, beban pada piston untuk sedut tu. Bila dia ada sempit sikit macam tu, dia sedut tu kuat tau. So bahan bakar, campuran bahan bakar ni dia cepat. Revolve standard dia kosong, dia ada lidah saja kan. Dalam dia kosong. Motor kena RPM tinggi baru dia kuat sedut. Kalau WeForce, dia ada plate. So plate dia sedut, dia sempit, piston tak perlu RPM tinggi untuk sedut. Itu lah beza dia untuk hidupkan RPM rendah. WeForce, Boson. Macam Boson, perasan tak? Dia ada lidah petak, lepas tu dia ada dua lidah macam tu. Lidah yang kecil tu untuk RPM rendah tu main. Bila RPM tinggi, baru dia naik semua sekali tu. Dia jadi keras lah sebab dua kan, besar kan, dia jadi kuat untuk RPM tinggi. Yang RPM rendah dia main dua tu je. Sebab tu sebenarnya tapak revolve WeForce dia ada plate dua tau. Dia untuk letak untuk lidah yang atas. Selalu orang pakai yang lidah saja. Tapak pun tak pakai. Tapi silap, kena pakai sekali tapak. Baru RPM rendah, RPM tinggi dia balance. Kiranya WeForce revolve ni untuk dia sempit sebab dia nak cepat. Campuran bahan bakar tu cepat masuk. Dia contoh dia macam ni lah. Setero boba tu yang besar tu kalau kita sedutkan, kita kena sedut kuat baru dia masukkan air dia. Kalau setero yang standard kita hisap tu, relax dia, tenang je kita hisap kan. Kalau boba tu kan setero besar, kita kena tenaga kuat. Macam tu enjin, bila revolve tu ada sempit tapi dia lidah banyak tau. Lidah kalau standard kan macam tu je 6. Kalau ni dia ada macam tu. Kan 3 tu dia buka. Dia banyak tapi dia sempit. Dia untuk ni tu lah. Sedut tu kuat. Kira campuran bahan bakar tu laju masuk. Tu je beza dia. Sebab tu yang WeForce dia banyak lidah tapi dia sempit. Dalam dia banyak ni. Bagi dia kuat sedut. Macam setero besar dengan setero kecil, kita lebih selesa sedut setero kecil kan. So, kita potin tu untuk ngamkan campuran bahan bakar tu cepat dengan lambat dia. Kalau besar sangat, enjin jadi beban. Kalau sempit sangat, jadi beban juga sebab dia sempit kan. Itulah saya cakap macam setero tu kan. Setero tu kita kena sedut yang ngam-ngam tenaga kita. Kalau besar sangat, kita kena kuat sedut. Kalau sempit sangat, kita kena tarik kuat juga. Kan? So dia kena yang ngam-ngam. Itu yang potin tu bagi ngam dengan sped kita.